Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Laili Uzma binti Muhammad Afendi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Widuri. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan sebuah karya hasil daripada Nur Hafsah Hamid yang berjudul Will You Love Me. Buku ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Niza bekerja sebagai pakar kardiologi di Liverpool dan akhirnya membuat keputusan untuk pulang semula ke tanah airnya Malaysia. Namun, kepulangannya membawa satu kejutan yang ia tidak sangka. Kehadiran seorang lelaki yang merupakan masa lalunya bernama Haris kembali muncul di dalam hidupnya. Kehadiran jejaka itu menghadirkan perasaan yang telah dipendam oleh Niza kembali muncul. Takdir menemukan mereka semula dan perlahan-lahan mereka menyedari bahawa mereka membawa luka yang sama. Namun, dalam proses mengenali satu sama lain, mereka belajar bahawa hidup yang telah diatur oleh Tuhan adalah indah, namun ia bukan indah tanpa ujian. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada sesiapa sahaja yang sedang mencari kekuatan dalam kelemahan, harapan dalam kegelapan, dan ketenangan dalam kesedihan. Buku Will You Love Me bukan sahaja cinta antara dua insan, namun ia memberikan kita tunjuk ajar bahawa kita perlulah mencintai diri kita sendiri, kehidupan dan juga mencintai Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.